Jom Jamal Cikit. Kenapa baju sama ni? Tak apalah, janji kita dapat makan. Hari ni kita jamal kat mana? Hari ni kita jamal dekat Kek Lapis Keluang. Wow, cantiknya interior kedai ni. Ya, vibe kedai dia macam estetik, tapi minimalis gitu. Betul. Lepas tu kan dia macam ada banyak benua tau masuk kedai ni. Masuk-masuk nampak macam vibe-vibe tradisional. Lepas tu Vibe-vibe tepi pantai. lepas tu bila masuk dalam sikit kehijau-hijauan. Lepas tu masuk dalam lagi macam vibe-vibe dekat camping. Betul tak? Betul. Okay, ni apa pula ni? Lepas tu inilah antara makanan yang kami jamal pada hari itu. Wow, bahasa Melayu anda baku betul. Okay, antaranya ada frozen chocolate, ais latte, lapis dan juga buttermilk. So akak Jamal try nasi ayam buttermilk dia. So akak Jamal rasa nasi ayam buttermilk ni memang approve lah sebab dia punya buttermilk pekat. Lepas tu tengoklah telur dia pun telur kuning cair. Memang akak Jamal love lah. Disajikan pula dengan kerupuk moni. Memang kena. Lepas tu akak Jamal makan croissant coklat. Croissant coklat dia memang crispy sangat. Kalau korang boleh dengar bunyi akak Jamal potong croissant ni kan. Lepas tu dia punya coklat tak kedekut. Lepas tu kacang dia pun penuh. Yang ni pula signature dekat sini tau. Kek lapis. Tengoklah tu kek lapis dia. Biasa kita makan kek lapis bentuk square. Tapi hari ni bentuk bulat. Tapi untuk rasa dia ketiga-tiga ni adik Jamal suka. Sebab dia tak manis sangat. Keknya pun lembut. Kena pula dengan ais latte ni. Memang syahdu. Rasa kopi ais latte ni tak berapa kuat. So korang yang bukan penggemar kopi pun confirm boleh minum. So korang yang suka vibe-vibe estetik, nak cafe hunting ke, boleh datang Kek Lapis Keluang sebab Adik dah Kak Jamal approve.